Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua. Ini pengalaman saya sendiri ya. Okey, ini berkaitan dengan kereta. Kereta yang saya guna sekarang ialah Perodua Kelisa. Kereta tersebut saya beli baru dan sehingga kini telah 20 tahun. Okey, untuk pengetahuan anda, kalau tukar minyak enjin, saya tukar sendiri. Okay, so cuma 3 kali. Yang pertama itu Perodua bagi percuma, saya hantar ke service center. Lepas tu saya tukar sendiri. Okay, cara untuk tukar dia, kita perlu buka sebiji skru di bawah enjin lah. Size skru ni ialah 14. Okay, 14 ah. Dan kalau boleh anda guna spana jenis cincin untuk elak skru ini daripada loose lah. Kalau loose tak dapat buka, kena hantar ke workshop. Okay. Selain daripada skru ni, dia ada sebiji washer. Okay. 3 kali yang pertama tu saya hantar ke service center. Setiap kali saya tukar minyak enjin, service center akan tukar washer ni. Okay. So untuk makluman anda, ada 2 jenis washer. Yang ini tembaga. Yang ini saya tak pasti, mungkin aluminium, lepas tu ada gasket lah. Okay, kalau jenis yang hitam ni dia pakai buang. Setiap kali anda tukar, anda kena tukarkan washer ni ya. Kalau anda guna tembaga ni saya dah guna 20 tahun, tidak bocor. Okay, so kalau anda gantikan minyak enjin sendiri, belilah washer tembaga supaya dia tahan lama dan anda tidak perlu ganti setiap kali menukarkan minyak enjin. Okay, boleh? Selamat mencuba.